Assalamualaikum korang, welcome back saya punya video channel saya, Ahmad Mazli. So, selamat datang saya punya channel. So, hari ni saya ada di kampung, kampung mak mentua. So, hari ni balik nak ambil anak. So, minggu depan dah sekolah, so hari ni kita ambil lah. So, alang-alang kita dah ada kat kampung ni, kat Batu Pahat ni, saya nak buat satu konten nak pergi ke ayam goreng Muiz dekat Muar. So yang hot chicken Muiz tu, yang hall dia yang betul, yang besar tu, macam boleh makan restoran dia tu. Okay, kita nak pergi restoran ayam Muiz kat Muar kejap lagi. So ni tengah siap, kita nak tengah siap yang tengah siap. So kita nak tengah siap, nanti dalam kurang kita akan pergilah. Lebih kurang pukul 10.30 lebih kot kita akan pergi. So on the way nak siap. So kita akan pergi anak isteri saya lah. Anak-anak isteri. So nanti kita dah sampai, kita akan review tempat dia. Sebab dah lama dah nak pergi. So memang tak sempat. So hari ni ala-ala dah balik. So ala kita singgah lah kejap kat sana, kat Muar. So kita nak pergi ke restoran ayam goreng Muiz. So kita bawa lah si anak-anak sekali makan. Okay, so nanti tunggu kejap lagi, kita akan bawa korang. Okay, tunggu kejap. So okay korang, so kita dah sampai dekat Muiz Hot Chicken dekat Batu Pahat. So kita kejap lagi kita nak masuk dalam. Okay, masuk je. Ada masuk. Ada. Halo, ada tak? Tuan kat mana tu? Baca. Muiz Hot Chicken. Wow. Abang ada dah pakai mikrofon. Piana mikrofon tak? Ya, piana mikrofon. Abang. Abang, ambil. Mama, ni chicken chop. Tadi abang beli kat kampung ni. Ya. Pak, kentang goreng bagus lah. Kentang goreng bagus. Ada ayam. Apa tu Johor? Apa tu bendera? Apa bendera? Mama, ni bendera. Mama. Oh mama. Mama, ni bendera. Bendera. Ya nak tahu? Mama, ikan. Wow. Abang, dia nak cabut. Cabut. Ni meleleh ni. So hari ni kita makan ayam goreng Muiz. Ayam Muiz.
So ni ayam dia. So okey lah, nampak crispy. Besar pun besar. Besar lebih kurang tapak tangan jugalah. Okey. Sekejap lagi kita makan. Ni ayam tu. Ayah ada kat dalam. Ya, ni chicken tender. Chicken tender dia besar juga. Ya. Ni chicken chop. Di sini adalah chicken chop. Ya, chicken tender dia. Chicken chop ada kat ada kentang goreng dan ais krim. So ni chicken tender dia. Besar juga lah chicken tender dia. So nampak macam crispy rang. Mama, bila ais krim, bila. Panas. Apa? So kita nak buat ayam ni. Panas. Ada nak apa? Ada. Apa? Yang ni letak. So dah habis makan dah. Ayam goreng Muiz. Okay, sedap lah, sedap. Ni, dia makan apa? Ke fry je. Tu budak tu. Ada makan apa? Ais krim. Budak. Apa? So kita sudah makan ais krim. So kita dah makan hot chicken. Kita dah habis makan. Kita dah habis makan ni. Okay, so kita nak pergi ke permainan. Lotus. Dia. Pandai ada. Saya Lotus dekat sebelah je ni, Lotus. Yang Muiz, ayam goreng Muiz ni sebelah je. Di Lotus kat rumah lah. Tak boleh, nak ni. Ada cakap nak ni. Kat rumah lah. Tak boleh, nak ni. Dia cakap nak ni. Nak pergi Lotus sebelah, kat sebelah ni. Sebelah ni ada Lotus. Sama je. Tak sama. Ada tak sama. Naik belah atas. Oh, atas ada itu. Okay, ni belah atas dia. Oh, kita raya. Ya, cantik lah warna dia. Orange yang putih. Ni Muiz Hot Kitchen, melambangkan owner dia zaman dia macam jual tepi-tepi jalan dulu. Sekarang dah ada outlet sendiri, dah ada hall sendiri, dah ada HQ sendiri. Okey lah, boleh lah. Cantik untuk anak Melayu, orang Malaysia dah buka, boleh buka macam KFC, McD. So insyaAllah mungkin boleh buka kat Pahang pula, kat Kuantan ke. Okay. Ya. Kita kena KFC, Burger King, Okay. McD. So kita nak balik dah. Antara kita dah makan. So ni ayam goreng Muiz. Kita dah habis settle, dah makan. So kita nak balik lah ke Kuantan.
So sampai sini saja video kali ni. Untuk kita dah makan ayam goreng Muiz. So jangan lupa like, komen dan share video ni. Okay, bye bye.